abaikan. Okay, hari ni nak pergi pedal to metal. Tapi macam biasa lah, setiap kali pedal to metal mesti ada masalah. Kali ni tadi launching kat traffic light yang sama, transfer gear pula pecah. Itu hari Supra tayar pecah kan. Ini transfer gear pecah. Memang pisang hidup. Kereta hidup. Kereta hidup. Kereta hidup. Jalan tak boleh. Nampak? Pisang. So maka itu minta maaf lah Uncle Shah. Kereta tak bagi kerja sama. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you Yang tu dia 4 wheel. Bila dia launching bang, dia macam Oh, okey. Dari segi berat, dia lagi ringan dari Evo. Betul ke tak? confirm. Dia
lagi kan dia 4 wheel, dia 2.0, dia 300 lebih horse. Ngam ah. Kan? Masa abang kejar Nim tadi, nampak Nim boosting dekat tepi dinding ni. Tak ingat dia berapa boost masa tu. Satu bar je, dia low boost. Kalau dia high boost 1.5. Tu pun dah sedap dah. Sebab tu Nim tadi kata tak payahlah high boost. Kan? Lagi high boost, lagi tinggi temperature. Okey, macam sekarang setup tayar 2. Bang, kereta ni sebenarnya rim TE. Okey. R004, RE004. Okey. Hari tu hari 2 minggu lepas orang tu kata, bang saya pakai body CB, saya nak rim TE 16 4 lubang 114. Okey. Saya kata okey. Ada? Okey bang. Ya, Ni 16 inci ni tak? 16. Lepas tu dia kata okey saya nak beli, dia beli. Harga sekian. So ni bang rim half cat tau. Tayar pun half cat. Tapi ni apa? Watanabe? Watanabe tau. Oh. So agak rare lah untuk 16 dengan dia punya 4 lubang 114. Kau tengok. Selalu Watanabe ni dekat kereta ni. Dekat KE20 kan. Dekat kata kekar. Kekar kan. Dia Relax ni pakai Watanabe ni. Dekat Putra Evo 4-wheel. dia dapat kat half cat, lepas tu dia pakai. Tapi maknanya okey, setup macam ni 16 inci ikut enough. Dia rasa good lah. Sebab original Evo 3 15. So kita naik satu 16. 15 original Evo 3. So kita pakai dia untuk dia 4 wheel ngam lah. Nama. Tank ni banyak juga belajar ilmu Evo kali ni. Mana tahu one day kita ada rasa Evo ke apa kan. Kita datang ni mana. Okay guys, thank you Evo untuk 7. video. Nanti kita kacau ni kat bengkel lah. Alright lah. Jumpa lagi. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. So tell me, oh, will you believe? So tell me, oh, will you believe? So tell me, oh, will you believe? So tell me, oh, will you Alright guys, untuk exhaust, ni customer request untuk kedalaman sikit. Lepas tu kita nak tampal carbon kat sini, baru carbon fiber namanya. So exhaust dia full titanium guys. Gearbox RS, dia punya belakang. Absorber Titan, brake endless. So kereta ni sangat-sangat mantap lah bagi ni. Memang handsome. So kepada owner, tanya kerana anda memiliki Evo idaman anda warna biru FL5. So kita jumpa kejap lagi. Tengok kita nak cuci, tengok padu tak padu. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Alright guys, macam biasa, One Garage memang akan pakai Tork lubricant. Sebab apa? Dia minyak paling berkualiti dekat workshop One Garage sekarang. So ni nak cerita sikit pasal Tork lubricant. Kereta yang kita masukkan 540 Street Competition ni masukkan dekat kereta-kereta yang baru sikit. Volkswagen, Mercedes, Evo 10, kereta-kereta baru yang performance maupun tak performance, tak ada masalah untuk pakai ni. Sebab kita nak minyak ni boleh pergi dengan lebih jauh dan lebih jimat. 540 ni sangat-sangat sesuai dekat FL5 pun, Honda yang baru. Dan lagi kalau korang pakai yang street competition ni memang mantap. So untuk kereta belakang ni kita pakai 1060 Street Competition. Kenapa? Sebab kereta ni high performance, turbo dan dia high horsepower. Untuk kereta-kereta yang lama sikit macam ni, tahun 2000 ke bawah atau tahun 2000 awal ke atas, kita memang pakai minyak 1060. Kita nak ketebalan dia sikit, tapi dia boleh pakai 10,000 lebih kilometer dan dia adalah fully sintetik guys.
kereta korang pun ringan, minyak pun dah jauh mileage, dah 7,000 8,000 pun korang akan rasa ringan macam korang tukar semalam. Kenapa ni pilih Tork? Memang Tork ni sangat-sangat minyak yang berkualiti tinggi. Korang yang mana tak cuba lagi, sila cuba. Kalau korang nak beli Tork lubricant, kita ada satu media sosial yang jualan dekat internet, atau korang boleh datang ke 199 Garage, atau korang boleh pergi kat dealer-dealer berdekatan dengan korang untuk dapatkan minyak Tork lubricant. So kalau korang sayang kereta korang, ingatlah Tork lubricant, ingat 199 Garage.